Semakin kita besar, semakin kompleks persoalan kehidupan kita. Semakin sukar pula hendak menetapkan sebuah keputusan. Bagaimana kalau keputusan yang aku buat ini silap? Bagaimana kalau aku gagal sekali lagi? Andai saya membuka bicara, bulan di riba pungut sengsara. Andai saya menyampaikan pesan, bertali bayu dalam hembusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Muhammad Abdullah Fahmi Gaus bin Gulam. Saya berumur 16 tahun. Saya menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Muda. Kod sekolah saya adalah PEA 2055. Saya berasa amat teruja dalam video kali ini kerana kali ini saya akan membicarakan buku yang amat membantu, menginspirasi dan memimpin saya dalam membuat pilihan. Buku ini berjudul Tentang Pilihan. Ia merupakan susunan buah fikir Dr. Nur Aisyah bersandarkan kepada perjalanan kerjaya beliau sebagai seorang doktor pakar perubatan. Buku ini berharga RM30 di Semenanjung, manakala RM33 di Sabah dan Sarawak. Penulis membentangkan konsep dan proses berfikir yang tepat untuk membantu kita membuat keputusan dengan lebih yakin dan berkesan dalam hidup. Buku ini hasil terbitan Iman Publication pada 19 Mac 2022. Buku ini mempunyai 195 halaman. Buat pengetahuan anda, cara yang ditunjukkan kebanyakannya berlandaskan konsep Islam. Tetapi, tahukah anda, saya berasa amat tertarik dan terkesan. Bahkan saya menggunakan cara yang ditunjuk dalam buku ini untuk membuat pilihan. Yang pertamanya, buku ini menyuruh kita menyinarikan dahulu keputusan-keputusan yang disesali. Di dalam Islam, ia boleh dikatakan sinonim dengan amalan muhasabah diri. Dengan ini, keputusan yang disesali yang dibuat sepanjang hidup kita dapat kita lihat, renungkan dan akan timbul satu perasaan dalam hati kita. Itu tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jika kita lihat langkah ini diambil dari konsep taubat. Langkah seterusnya, keputusan atau situasi yang terpaksa dilakukan kerana tiada pilihan lain. Akhir sekali, saya senaraikan keputusan yang dirasakan tepat dan kita gembira dengan hasilnya. Setelah saya menyenaraikan kesemua perkara itu tadi, buku ini menyuruh saya sebagai pembaca bertanya kepada diri saya. Adakah saya telah berpuas hati dengan keputusan yang telah saya buat dulu? Saya sedar akan satu perkara tentang buku ini. Itu ia menyuruh kita sebagai pembaca fokus pada masa sekarang. Ya, masa kini. Kerana keputusan yang telah dibuat dan hasilnya tidak boleh diubah. Kerana masanya telah berlalu. Kesemua langkah yang saya katakan sebentar tadi, saya ulang dan amalkan. Tahukah anda, langkah-langkah ini membentuk sikap sedar pada diri saya ketika membuat pilihan. Sebenarnya, bilakah masa yang paling tepat untuk membuat sesuatu keputusan? Ia bergantung kepada keadaan dan situasi diri kita, sama ada secepat mungkin atau selambat yang mungkin. Kebanyakan keputusan secepat mungkin memerlukan 48 jam sahaja untuk diputuskan. Masa itu ibarat rahim seorang ibu. Walaupun bentuk dan keadaan asalnya kecil, namun ia boleh mengembang untuk memuatkan lebih dari seorang bayi dalam satu masa. Masa juga seperti itu. Kita lihat ruang waktu ini sempit, tetapi hakikatnya ia boleh menjadi sangat panjang atau pendek bergantung pada cara kita memanfaatkan dan nilai keberkatannya. Membaca menjentik hati, melihat diri sendiri seperti apa yang dibaca. Pada tahun ini saya memasuki tingkatan 4 dan semestinya kita tahu para murid perlu memilih aliran subjek-subjek tertentu yang menjadi jalan dalam cita-cita mereka. Saya telah cuba dalam konsep masa yang ditunjukkan dalam membuat pilihan ini. Pada awalnya saya bergantung kepada pendapat orang lain. Tetapi saya terbaca satu ayat dalam buku ini yang mengatakan bahawa jika kita tidak memilih untuk diri sendiri, orang lain akan memutuskannya. Bak kata peribahasa, orang tua jangan diperut seperti rotan. Dululah dia merasa garam. Akhirnya, setelah saya membuat keputusan, ia menghadirkan rasa puas dan yakin dalam diri saya. Yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Mesej yang disampaikan oleh buku ini, saya sedari. Kita perlu menentukan pilihan hidup kita sendiri, bukannya orang lain. Langkah yang sinonim dengan taubat dan muhasabah yang saya sebutkan sebentar tadi adalah cara kita memilih dengan kerangka untuk mendapatkan redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sebaiknya niat dalam kita memilih.
sebelum kata diakhiri, terdapat kata-kata hikmah yang ingin saya petik di sini. Kita tidak akan tahu sama ada keputusan itu salah ataupun tidak selagi kita tidak membuat keputusan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.